Hakikat yang sebenarnya semua dari Allah. Hakikatan pada hakikat. Tapi usaha dan ikhtiar Allah Ta'ala jadikan di kita. Allah Ta'ala jadikan di kita ni ada usaha dan ikhtiar. Ya, bila ada benda tu jadi, jangan napi benda tu. Tapi jangan berpegang. Jangan berpegang pada usaha ikhtiar, sebab usaha ikhtiar dia makhluk. Cuma Tuhan jadikan sebab usaha ikhtiar. Satu benda dijadikan dengan sebab usaha ikhtiar. Maka sebab usaha ikhtiar tu apa? Hikmah. Hikmah nak isnad, nak sandarkan dosa dan pahala. Bila nampak dari orang usaha dia zahir dia buat baik, maka dapat pahala dia. Bila buat maksiat dapat dosa dia. Itu hikmah. Ya, dijadikan usaha ikhtiar ni. Jadi Mu'tazilah, buat Jabariyah, Jabar tu mana dikerasi. Jadi dia pandang semua. Kononnya apa semua hakikat dia Tuhan. Memang dia Tuhan. Tapi kamu tolak usaha ikhtiar dengan tujuan nak lari. Saya minum arak, jangan ambil silap. Ini semua hakikat dari Tuhan. Dia pemain judi, jangan, ini hakikat gerak dari Tuhan. Ini tak semayang ke apa, semua hakikat dari Tuhan. Pokoknya itu habis lah. Jadi orang Jabariyah ni kafir kan? Sebab dia mencari, mencoyak rabakan syariat. Tadi syariat jadi lah. Dia habis syariat, dia nak keluar dari syariat. Tadi ikatan syariat. Sebab apa? Dia berdasarkan kepada pegangan dia bahawasanya hakikat dari Allah. Kita tidak, hakikat dari Allah memanglah. Tidak ada satu benda terlepas dari Tuhan. Tapi Allah Ta'ala letakkan di kita tu usaha dan ikhtiar untuk pada zahirnya menyandarkan dosa dan pahala.